Hello, Kak. Sandwich eh? Right, right, right. Ni berapa harga? Harga dia RM99. 99. Alright. Check QR boleh eh? Boleh. Alright. Agak dah lama niaga? Kita orang sebenarnya baru je niaga. Oh. Start dari 2017. Lama tu. Home base je, tak ada kedai lagi lah. Belum. InsyaAllah. Tambah soon. Maybe okay lah. Ini full time ke part time? Kita buat full time. Oh yeah? Ah, Kira dah boleh buka kedai lah kalau full time. InsyaAllah. InsyaAllah, Kita amin. punya kotak je lah. Lain daripada yang Dia lawa lain kotak dia. sikit. Alright. Lepas tu, Kak, saya buat video ni kalau Kak perasan. Nanti mungkin lah viewer saya dia macam dia akan tertanya-tanya, abang ni beli kat mana Kalau saya letak nombor Kak boleh? Boleh, boleh. Letak terus boleh Okey, dekat kotak ni akan ada sediakan. Oh ni lah. Okay. Saya letak terus dalam video lah Harap-harap enjoy lah dengan sandwich. Boleh insyaAllah. Ni untuk birthday saya beli ni. Okey. Itu je lah. Salam isteri. Tak ada isteri lagi. tak kahwin lagi. Birthday orang lain. InsyaAllah. Okey Kak, itu saja. Okey. Alright, Assalamualaikum. Okey, sama. Sandwich premium box RM99. Jom try. Ini sebenarnya untuk birthday. Tapi aku try dulu. Kita QC dulu. Golden turkey. Wow. Weh, golden turkey sedap gila. Dalam satu set ni ada 6 jenis tau. Aku akan cuba satu-satu lah. Smoked beef. Wow. Oh, not bad gak. Salmon salai weh. Salmon dia ada rasa smoky sikit. Sedap lah. Wow. Salmon ni cepat habis ni aku rasa. Egg tuna. Bismillah. Wow. Ini chicken cheesy. Penuh weh dalam dia. Sebenarnya aku makan 2 tadi pun dah kenyang dah ni. Tapi tak apa. Kita habiskan. Bukan habiskan. Kita simpan sikit untuk birthday nanti. Ini kalau nak buat majlis apa-apa pun bawa aja ni. Orang dah berebut dah ni. Confirm. Ini penuh sikit dia punya sayur. Akak tu cakap dia dah buat daripada 2017 lah. Memang tak ada komplain lah. Sedap So dia tahu apa yang dia buat. Siapa-siapa nak order boleh contact akak tu kat kotak